Kalau tak ada benda kecil ni kat atas tangki korang boleh rosak. Korang rasa untuk apa? Benda yang korang tengok tadi tu kita panggil ventilation cap ataupun lubang angin. Mana-mana tangki stainless steel yang bentuk macam ni, korang akan perasan memang ada benda tu. Tujuan ventilation cap ni sebenarnya untuk melepaskan gas klorin yang ada dalam tangki. Air simpanan kita memang ada klorin, dan klorin dalam air tu akan bertukar menjadi gas. Kalau tak ada ventilation cap ni, gas boleh terperangkap menyebabkan korang punya tank terhakis daripada dalam. Sebab itulah kenapa syarat waranti 10 tahun untuk tangki ni korang kena letak dekat ruang yang terbuka, bukan ruang yang tertutup. Kalau dekat ruang tertutup, walaupun ada ventilation cap tu, gas klorin yang terperangkap boleh menyebabkan bahagian luar ni boleh terhakis dan boleh jadi karat. Kalau kita tengok lebih dekat, ventilation cap ni di design dia ada macam jaring macam tu, ada jaring kecil kan. Tujuan dia sebenarnya untuk elakkan serangga ataupun sebarang binatang yang kecil boleh masuk ke dalam kita punya tangki. Jadi korang kena ingat, jangan sesekali korang pergi tutup ventilation cap yang ada sekarang ni. Mungkin korang takut sebab ada setengah tangki ventilation cap dia jaring dia besar sikit, jadi korang nak tutup terus. Jangan tutup terus. Takut bila korang tutup terus, korang punya tangki daripada dalam boleh terhakis. Kalau korang berminat nak order tangki pada kita, sebenarnya kita macam-macam tangki yang kita ada, macam-macam brand kita ada. Antara brand yang ada, King Kong, ATKC, E-Steel, Deluxe dan Maju Tank. Kalau korang berminat, korang boleh komen je kat bawah dan kita jumpa lagi pada video seterusnya.